Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raya semua. Jadi saya nak share satu pengalaman saya. Pengalaman bahagia lah pada saya, orang yang baru kan macam ni. Saya tadi pergi servis kereta, dan masa saya buat pembayaran, saya ada buka kedai lah. Saya cerita pasal public gold. Saya adalah dealer public gold semua benda. Jadi apa yang cashier tu takut adalah dia adalah bekas customer QM. Jadi saya kata okey, Alhamdulillah, setakat ni pun saya ada beberapa ramai juga customer yang daripada QM datang refer kita lah. Jadi saya tak pernah deal dengan orang QM sebagai customer. Saya sebagai customer, saya tak pernah deal dengan QM. Dia tak pernah approach saya lah. Jadi saya tanya dia apa, bukan modus operandi lah, apa yang dia tawarkan. Dia kata kami dekat QM, kami bayar duit tapi emas dia pegang, macam tu, QM yang pegang. Jadi saya kata oh tak, dia adalah sangat berbeza. Kami di Public Gold adalah kami sangat-sangat menyarankan pada semua customer adalah apabila buat pembayaran, apps tu adalah pemudah cara, tapi kami galakkan penyimpan emas kami pegang emas fizikal. Jadi dengan Public Gold kami tiada apa-apa formula pun. Kami tak ada formula nak kira itu, kira ini, tak. Kami tradisional. Saya kata macam tu lah. Kami tradisional, beli emas dapat emas, bayar harga emas sentiasa update. Dan kami telus dalam apps Public Gold tu macam-macam ada. Dan itulah apa yang anda lihat, itulah yang anda dapat. Jadi dia cakap kat kongsi pengalaman dia lah, ayah dia habis 10,000 jugalah, tak sempat dapat duit kembali. Dengan dia tak dapat pungut balik lah duit 10,000 dia tu, tak sampai jual. Jadi saya kata bagi tahu abah, jangan rasa trauma lah untuk beli emas lagi. Tahu tak apa dia buat? Lepas dia terus kembali kepada kedai emas biasa. Nak beli emas, dia beli emas 916, dan dia simpan emas macam tu. Dia bayar upah apa semualah. Jadi saya cuba untuk perbaiki dia punya tanggapan pasal emas. Dan Alhamdulillah, dia buka akaun satu. Buka akaun. Dan saya suruh dia nanti balik rumah, dia cerita pada suami dia, dan dia cerita pada abah dia. Saya rasa abah dia big spender lah. Memang dah banyak duit tapi tak jumpa tempat pelaburan yang betul. Jadi itu sedikit perkongsian daripada saya lah. Saya rasa teruja nak share. Rupanya ramai yang mangsa-mangsa QM ni, dia dah macam taubat nafsah dah. Dia tak nak dah beli emas. Tapi Alhamdulillah, platform yang Public Gold bagi ni, dan saya sentiasa mention, beli emas mesti dapat emas, beli emas mesti dapat emas. Harap-harap saya dapat balik pulihkan kepercayaan keluarga ni tentang emas, dan harap akan jadi kita punya pelanggan jugalah. Itu je saya nak kongsi. Assalamualaikum.